Nak tahu cara macam mana masak sagu cantik dan tak berketul? Ini dia caranya dalam resepi 20 minit. Siap! Tips nak masak sagu gula Melaka ni, pastikan air kita ni mendidih dulu baru kita letakkan biji sagu yang telah dicuci. Dan biarkan sehingga air ni mendidih. Okey, air pun dah mendidih, kita boleh masukkan sagu kita sekarang ni. Kadar sukatan sagu ni sebanyak 2 cawan sagu kepada 5 cawan air. Okey, so kita tengok sagu kita ni pun dah bertukar warna jadi jernih kan. Jadinya sagu ni dah masak lah. Kita akan letakkan dulu pewarna merah sebab sagu kita warna putih. Jadi nak cantikkan dia lagi, bagi warna lah sikit kan. So kita boleh matikan api dan bilaskan sagu kita ni dengan air sejuk. Sagu ni tadi kita dah bilas dengan air sejuk. Bolehlah kita masukkan ke dalam acuan kita. Dah siap kita letakkan ke dalam acuan kita, kita boleh sejukkan seketika. Sementara nak tunggu dia sejuk, kita boleh buat kuah gula Melaka kita. Hanya perlukan air 1 cawan, kita masukkan gula Melaka macam biasa. Untuk mewangikan kuah kita, kita letakkan daun pandan dan kita masak sehingga gula Melaka kita ni larut dalam air. Okey, so gula Melaka kita pun dah siap. Kita bolehlah hidang bersama dengan sagu kita tadi dan juga susu cair. Sagu kita pun dah sejuk, kita punya kuah gula Melaka pun dah siap, susu cair pun ada. Sekarang masa untuk kita hidangkan. Jadi untuk kuah dia ni sebenarnya ramai yang guna santan, tapi nak guna susu cair pun boleh. Last sekali kita letakkan gula Melaka kita. Wah, nampak tak? Sagu gula Melaka kita memang cantik kejadian dia. So, apa lagi kita tunggu? Jom kita rasa. Kacaukan sikit dengan gula Melaka dia. Kuih sagu gula Melaka memang satu pencuci mulut yang sangat menyegarkan. Jadi, nak lebih banyak resepi macam ni, layari website My Recipe.